Pernah terfikir tak, apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir pasaran? Terutamanya bila pasaran nampak macam tenang je. Hari ini kita akan bongkar satu strategi yang agak licik yang dikenali sebagai perangkap kecairan smart money. Cuba fikir balik, anda pernah tak rugi masa pasaran tengah sideways? Anda masuk posisi, harap harga akan bergerak, tapi entah macam mana, duit anda lesap macam tu je. Fras kan? Kat sinilah ceritanya jadi menarik. Kerugian tu kemungkinan besar bukan sebab nasib malang. Ia sebenarnya sebahagian daripada satu corak yang dirancang, satu permainan yang sedang dimainkan oleh orang lain. Kita panggil benda ni perangkap pasaran mendata. Fasa pasaran yang nampak mendata ni, ia bukan sekadar fasa rehat. Sebenarnya, ia adalah satu medan di mana perangkap sedang dipasang dengan sangat teliti. Dan hari ini kita akan bedah siasat macam mana ia berfungsi. Okey, untuk faham perangkap ni, kita kena kenal dulu dua pemain utama atas papan catur kewangan ni. Masing-masing ada matlamat, sumber dan strategi yang sangat-sangat berbeza. Di satu sudut, kita ada pedagang runcit. Kita-kita ni lah. Tindakan kita ni mudah dijangka. Kita beli kat support, jual kat resistant dan selalunya kita main dengan emosi. Di sudut lain pula ada smart money. Ni institusi gergasi. Apa yang dorang perlukan ialah kecairan ataupun likuiditi yang sangat besar. Dan dorang ni main dengan strategi dan sangat-sangat sabar. Perbezaan inilah kunci kepada keseluruhan permainan ni. Jadi, dari mana datangnya harta karun yang smart money ni buru? Menariknya, harta karun tu datangnya dari kolam kecairan yang kita, para pedagang runcit, cipta tanpa kita sedar pun. Bila harga bergerak dalam satu julat yang sempit kan, nampak jelas sangat mana support, mana resistance. Jadi secara automatik kat situlah kawasan tumpuan di mana kebanyakan daripada kita akan letak order. Okey, kita tengok dari side pembeli dulu. Strategi biasa, beli dekat garisan support. Dan untuk jaga risiko, dorang akan letak stop loss betul-betul bawah support tu. Tanpa disedari, tindakan ni sebenarnya mewujudkan satu kolam order jual yang besar. Semuanya berkumpul di satu tempat. Penjual pula buat benda yang sama, cuma terbalik. Dorang jual dekat garisan resistance dan letak stop loss betul-betul atas paras tu. Ini pula mewujudkan satu lagi kolam, tapi kali ni kolam order beli. Dan nampak corak dia kan? Dan untuk cukupkan ramuan, kita ada satu lagi kumpulan, pedagang breakout. Dorang ni letak order beli atas resistance dan order jual bawah support sebab dorang harap nak tumpang momentum. Ini menambahkan lagi kepadatan order kat kedua-dua belah julat tu. Bila kita gabungkan semua order ni, stop loss dari pembeli dan penjual, campur pula dengan order dari pedagang breakout, ia membentuk apa yang kita panggil cluster liquidity. Ia adalah satu kolam order yang sangat besar, padat dan boleh dijangka. Pendek kata, sasaran yang paling sempurna. Okey, sekarang kita dah tahu kat mana sasaran dia. Tapi soalannya, kenapa? Kenapa smart money ni terdesak sangat nakkan liquidity ni? Apa sebenarnya misi dorang? Sebenarnya, dorang perlukan liquidity ni untuk beberapa sebab strategik. Pertama, untuk masuk atau keluar dari pasaran dengan saiz posisi yang gergasi tanpa kacau harga. Bayangkan dorang ni macam kapal kargo besar yang perlukan pelabuhan yang dalam untuk berlabuh. Dan yang paling penting, tenaga daripada semua order stop loss yang kena trigger tu, dorang gunakan sebagai bahan api roket untuk melonjakkan harga ke arah yang dorang memang nak tuju dari awal lagi. Dan sekarang, kita dah sampai ke kemuncak rancangan ni. Perangkap dah dipasang, sasaran pun dah dikenal pasti. Inilah masanya untuk rampasan likuiditi ni bermula. Ada satu pepatah ni, memang kena sangat. Mula-mula, dorang cipta ceritanya. Lepas tu, dorang kaut keuntungan kat penghujungnya. Pasaran mendata yang kita nampak tadi tu, itulah cerita yang dorang bina untuk kita. Lepas tu, bam! Harga sengaja ditolak melepasi sempadan tu. Sama ada ke atas atau ke bawah. Pergerakan ni bukan rawak tau. Ia adalah satu serangan yang memang disasarkan. Tujuannya cuma satu, untuk trigger semua stop loss yang kita dah kumpul tadi dan mewujudkan satu gelombang panik. Sebaik saja semua bahan api itu dah dikumpul dan semua pedagang runcit dah terperangkap di sebelah yang salah, barulah rancangan sebenar diorang terdedah. Harga akan patah balik dengan sangat ganas, bergerak laju ke arah yang bertentangan. Pergerakan palsu tadi tu, itu cuma umpan je. Ini barulah pergerakan yang sebenar. Jadi, pengajaran paling besar kat sini ialah fasa consolidation atau pasaran mendata tu, ia bukanlah fasa rehat atau tanda pasaran tengah keliru. Sebaliknya, ia adalah satu persediaan. Sebuah perangkap yang sedang dibina di depan mata kita.
Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Lain kali bila anda tengok pasaran yang bergerak mendata, adakah anda akan nampak ia sebagai satu carta yang membosankan ataupun anda akan nampak ia sebagai sebuah papan catur di mana satu permainan strategik sedang berlangsung? Fikir-fikirkanlah.